Ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi hadir pada hari ini. Dalam beberapa tahun kebelakang ini, Majlis Berbuka Puasa Bersama Media telah menjadi program tetap bagi Ibu Pejabat MCA setiap tahun. Selain mengeratkan hubungan antara MCA dan media, ia juga menjadi platform yang dapat memperkukuh pemahaman serta keharmonian antara agama semasa musim perayaan. Seterusnya menyumbang kepada perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. MCA telah melalui pelbagai fasa, daripada parti pemerintah kepada pembangkang dan kini menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Walaupun tidak berada dalam kabinet, MCA tetap berpegang teguh kepada prinsip mendahulukan rakyat dan negara serta terus bersuara menentang sebarang ketidakadilan. Namun sebagai sebahagian daripada kerajaan perpaduan, MCA menghadapi cabaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi MCA kekal MCA. Dalam sistem demokrasi berparlimen, peranan MCA adalah untuk memantau dasar kerajaan dan memastikan keadilan serta kewajaran dalam pelaksanaan dasar. Tetapi ada pihak yang melabel kami sebagai pengkhianat dan secara terbuka menggesa kami keluar daripada kerajaan. Sikap sebegini bukan sahaja mengetepikan tanggungjawab MCA sebagai sebuah parti yang bertanggungjawab, tetapi juga melemahkan sistem demokrasi yang sepatutnya memberi ruang kepada pelbagai suara. Kedua-dua ahli parlimen MCA, iaitu Aitan dan Tanjung Piai, akan terus konsisten memainkan peranan masing-masing sebagai jurucakap rakyat dan bersuara pantas dan tepat. Datuk Sri Vijay Singh, ahli parlimen Tanjung Piai yang juga naib Presiden MCA, banyak mengangkat suara pekebun kecil dan nelayan serta isu-isu seperti liputan internet yang masih lemah di kawasan luar bandar. Begitu juga dengan Presiden Parti Datuk Sri Lee Ka Siong, ahli parlimen Aitan yang juga banyak membangkitkan isu-isu rakyat seperti cukai yang dikenakan bagi perkhidmatan TCM yang bukan sahaja memberi kesan kepada perubatan Cina tetapi juga perubatan tradisional Islam. Syukur bila kita konsisten mengkritik dengan kritikan berasas, akhirnya apa yang diwartakan itu ditarik balik dan tidak dilaksanakan. Begitu juga dengan adun-adun kita yang terus bekerja tanpa henti untuk mendengar nasib rakyat serta membangunkan negara. Memandangkan MCA tidak berada dalam kabinet, maka kami hanya dapat menyampaikan pandangan terhadap dasar kerajaan dan cadangan mengenai halang tuju negara menerusi platform parti kita ataupun saluran media. Dalam hal ini, media memainkan peranan yang amat penting. Media bukan sahaja bertindak sebagai penyebar maklumat, tetapi juga sebagai pemangkin kesedaran rakyat dan penjaga keadilan sosial. Walaupun tanpa sumber dan kelebihan yang dinikmati oleh parti pemerintah, MCA sangat menghargai sokongan serta kerjasama daripada rakan-rakan media. Dengan bantuan platform media, suara MCA dapat didengari oleh lebih ramai rakyat dan pandangan serta pendirian kami dapat dijelaskan kepada masyarakat. Walaupun kekuatan kami terhad, tetapi kami tetap akan bersuara dan tidak akan berundur walaupun berdepan dengan tekanan ataupun ancaman. Kerajaan yang memerintah hari ini naik dengan harapan rakyat yang tinggi menggunung. Namun selepas mengambil alih kuasa, mereka dilihat lebih banyak menimbulkan kekecewaan berbanding memenuhi janji yang ditabur sebelum berkuasa. Laporan Indeks Kebebasan Media Dunia 2024 oleh Reporters Without Borders menunjukkan bahawa kedudukan Malaysia merosot daripada tangga ke-73 pada tahun 2023 kepada tangga ke-107 pada tahun 2024, iaitu penurunan sebanyak 34 anak tangga. Ini membuktikan bahawa ruang kebebasan bersuara di Malaysia semakin terhad. Kerajaan menggunakan alasan untuk mengawal isu 3R,
iaitu kaum, agama dan institusi diraja sebagai asas untuk mengawal kandungan media sosial. Namun, banyak kandungan yang dipadam sebenarnya tidak berkaitan dengan 3R. Sebaliknya, ia adalah pandangan yang mengkritik dasar kerajaan. Beberapa video pemimpin NCA di TikTok turut dipadam tanpa alasan yang kukuh, yang menunjukkan bagaimana kerajaan ini menggunakan alasan ini untuk menyekat suara yang tidak sehaluan dengan mereka. Di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, kami sebenarnya tidak ingin membicarakan terlalu banyak isu politik. Namun memandangkan kebebasan bersuara dan kebebasan media kini berada dalam keadaan yang membimbangkan, kami tiada pilihan selain untuk menyuarakan kebimbangan ini. MCA akan terus berpegang kepada prinsip mendahulukan rakyat dan negara serta bersuara menentang sebarang ketidakadilan. Kami juga menyeru kerajaan supaya menghormati kebebasan bersuara dan kebebasan media serta menghentikan kawalan berlebihan terhadap media agar sistem demokrasi kekal subur. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media atas sokongan dan kerjasama anda semua. Dengan bantuan anda semua, kami dapat terus menyuarakan pandangan kami dalam keadaan yang mencabar ini dan terus berjuang demi masa depan Malaysia yang lebih baik. Sekian, terima kasih.